Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya ingin membawa anda semua untuk mengikuti saya untuk menjelajahi Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu yang terletak di Melaka. Jadi sebelum itu, di hari yang indah ini, sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tak cinta, perkenalkan nama saya Nur Adriana binti Halim Azhar, nombor matrik berdaftar 19 DRT 23F1002, pelajar Politeknik Muazzam Shah. Dah kena? Okey, baiklah. Sekarang kita berada di kawasan penetasan telur penyu. Tahukah anda, penyu betina biasanya akan naik ke pantai pada waktu malam untuk bertelur, tetapi disebabkan gangguan manusia dan pemangsa, banyak telur tidak menetas dengan selamat. Di sinilah tempat peranan pusat ini. Mereka mengumpulkan telur yang berisiko dan menetaskannya di tempat yang lebih selamat. Selepas kira-kira 45 hingga 60 hari, anak penyu akan mula menetas. Proses ini sangat penting kerana hanya satu daripada 1000 anak penyu yang berjaya membesar hingga dewasa. Baiklah, untuk pengetahuan anda semua, pusat ini berfungsi sebagai tempat pemeliharaan penyu agar, iaitu salah satu spesies penyu yang semakin berkurangan. Hari ini, saya akan bawa anda semua melihat sendiri bagaimana pusat ini membantu menyelamatkan penyu dan bagaimana anda juga boleh menyumbang kepada usaha pemeliharaan ini. Kita berada di kawasan kolam anak penyu. Comel sangat. Anak-anak penyu ini akan dijaga buat sebentar waktu sebelum dilepaskan ke laut untuk meningkatkan peluang hidup mereka. Kalau anda datang ke sini pada waktu yang tepat, anda berpeluang menyertai program pelepasan anak penyu ke laut. Pengalaman ini bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga membantu dalam pemeliharaan penyu. Tapi, kalau anda semua nak tahu, penyu-penyu ini masih menghadapi banyak ancaman. Contohnya, pencemaran plastik di laut. Penyu sering tersilap dalam memakan plastik kerana ia kelihatan seperti obor-obor, makanan utama mereka. Selain itu, gangguan manusia dan pembangunan pantai juga menyebabkan tempat penyu bertelur semakin berkurangan. Tapi jangan risau, kita boleh bantu mereka dengan cara yang mudah, seperti kurangkan penggunaan plastik dan jangan ganggu penyu jika ternampak di pantai. Untuk pengetahuan anda semua, bayaran untuk masuk ke sini adalah secara percuma. Jadi, saya harap lawatan kita kepada Kementerian Turtle Conservation dan Information Center hari ini memberi anda ilmu baharu tentang penyu dan juga kepentingan memelihara mereka. Jom sama-sama kita lindungi penyu untuk generasi akan datang. Terima kasih kerana mengikuti perjalanan saya hari ini. Terima kasih.